Penawar untuk merawat masalah sakit tulang kat depan saya ni ialah buah kabung. Tahukah anda di dalam buah kabung mempunyai kalori, sodium, potasium, karbohidrat, protein, vitamin A, iron dan juga kalsium yang sangat tinggi iaitu 78.32 mg. Jadi kepada mereka yang mempunyai masalah sakit tulang, anda disarankan untuk mengamalkan makan buah kabung secara kerap dan juga berterusan. Ini kerana buah kabung mempunyai kandungan kalsium yang tinggi. Begitu juga bagi mereka yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan tulang. Okey, tahukah anda selain itu juga buah kabung boleh menghentikan selera makan dan juga boleh membuatkan perut anda bertahan lama untuk berpuasa. Jadi tak hairanlah orang-orang zaman dahulu mengamalkan buah kabung untuk dimakan di bulan puasa. Bagi mereka yang mengalami demam panas pula, jika mengambil dan mengamalkan buah kabung boleh menyejukkan badan. Ini saya tengah buang dia punya biji dekat dalam buah kabung ni. Ianya untuk mengelakkan daripada buah ini terasa masam dan juga mudah rosak.